Okay, kau mula dulu. Okay. A. Alhamdulillah, sekarang kita partner bersama. S. Selalu ada di sisi, tak perlu lagi aku cari di mana-mana. S. Saya Harry mungkin bukan yang pertama. L. Lama-kelamaan biar masa yang berbicara. A. Aku cuma mahu jadi yang terakhir untuk dia. H. Harapan ini aku harap biar jadi. Aku pinang kau dengan bismillah. Seruan saat engkau hadir dalam hidupku, seperti bunga yang layu kini mekar. Bicara Kamemon. Isyana Kamemon. Lama dah tak dengar kau goceng dengan Memon. Betul. Kenapa hilang goceng dengan Memon tu? Ha? Aku rasa, kau perasan tak? Terlampau lama tak dengar goceng dengan Tak ada Memon. dah. JJJJ ni tak ada dah. Kenapa boleh hilang jati diri kau? Bukan. Saya ada sebut juga dalam konten YT. Cuma dekat TikTok je tak ada. Tak ada. Supaya orang tengok YT. So bila Bijak. okey. Okay. So, saya akan guna nama Harry. Harry, okay. H. Ha 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 ha. Kamu lah. A. Ayang ketawa sebab bahagia. R. Rasa yang lama Ayang pendam, akhirnya dapat Ayang luahkan. R. Rusuk kiri Ayang bergetar untuk Yayang. Y. Yayang, thank you so much sebab hadir untuk Ayang. Macam biasa, tapi boleh tak request janganlah pakai nama ayam, itik lah. Ayang. Oh, ayam ada. Ingatkan pakai nama ayam adik. Bukan. Dia bukan smooth. Dia tak smooth pun. Dia rasa macam selalu dia macam familiar. Oh, sebab Kak Bella panggil Abang Yayang kan? Bukan. Kenapa habis aku ni? Saja nak pergi deja vu tu. Okeylah, untuk Asri, ini adalah masa korang untuk bagi tahu. Kata-kata. Sebab apa aku cakap bagi tahu? Kan ini kan kata-kata untuk fans, untuk supporter. Actually, Asri ni dah lama sangat dikuburkan. Tapi sampai sekarang masih ada lagi, kan? Masih ada lagi yang edit, orang makin lama makin knock apa semua. So, this is the time for you guys lah. Serious talk. For real. Serious talk. For real. Nah, macam serius sangat ni? Okay, kepada viewer Asri dan viewer kami, nak cakapkan thank you so much lagi support kita orang. Walaupun dah hampir setahun kita tak berpartner dan korang masih lagi berharap. Mungkin ni bak kata habis last dance lah untuk Asri. Jadi kita orang tak menjanjikan untuk bersaing dengan mana-mana partnership yang ada. Kita orang tak menjanjikan on top, tapi kami akan buat yang terbaik untuk korang semua. Saya pun ada kata-kata juga. Yeah. Okay. So, Thank you sebab aku dah sorry aku tahu. Aku Asri Moonlight. Asri Moonlight tu. Yeah. Rupanya Abang Abang tahu. admin. Dia tanya Ipan tadi. Oh ya. Lapan. Jangan jujur sangat. Jujur sangat tu. Member dah bangga kat atas. Okey, silakan. Okay, so pertama sekali saya nak minta maaf dekat Asla. Minta maaf juga dekat fans yang anggap kami tidak profesional. Dan sebenarnya bukannya profesional ke tak profesional ke, kami kerja. So that's why saya gunakan nama Asri tu untuk sebab itu je FYP saya setakat ni yang memang ramai gila orang edit. Alhamdulillah. So semoga terus Semua yang benda ni hanya lakonan lah rupanya. Asri memang, jangan kantaikan dulu, jangan kantaikan Asri dulu. memang tidak bersama ke? Bukan, Oh my God. ini Dia sayang satu taktik. as the Asri Moonlight. Sedih. Rupanya ini hanya lakonan semata-mata. Asri sebenarnya tidak wujud. kita orang terpaksa jujur lah yang sebenar-benarnya itu semua lakonan. Wah. Kita stay Nak tune. katakan dulu. Sebab apa? Sebab saya memang sebenarnya tak ada hati pun dengan Asla.
Cuma tak apalah, kita teruskan je lah. Sebab saya betul apa kan dia cakap, susah nak kena commit konten apa semua, susah. I can't take it anymore. Daka, persilakan Daka. Pika, sebelum tu Ya. dia panjang sikit tapi harap Pika faham ya. Alright, Okey, boleh. go. P. P, pertemuan ini adalah anugerah yang terindah yang mengubah hidupku menjadi jauh lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. ChatGPT. I ingin ku sentiasa bersamamu, melangkah seiring denganmu dan membuatmu tersenyum setiap hari. ChatGPT advance. Q, kalbuku memilih dirimu kerana engkau adalah insan yang mengajar aku erti cinta sejati. Gemini AI. A. A, akan aku jaga, menyayangi dan menghargaimu sepenuh hati. Hari ini, lusa, tulat dan selamanya. Aku yang selalu bertemankan dirimu, lupakan silammu yang kau Okey, dah tahu. Okay, Daus, aku minta maaf tau. Kenapa? Kau tak pernah sweet macam ni. So, Daus dengarkanlah. Okey. D, Diamlah kau. A, Aku benci dengar kau sebut nama aku. gompok kau. U, Untuk apa kau sebut nama aku sekarang? S, Sebutlah nama aku nanti, sepuas-puasnya dihijab kabel kita nanti. Bintang kan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersamamu. Semuanya kan runtuh, tiada tulang yang bergetar. mana dia? Terang kawan. Jealous. Aiman jealous. Hai Aleh. Tak move on lah. Oh lah dengan Daus. Tak move on dengan Daus. Okay. No. Okey, kata-kata. Untuk peminat-peminat Yatim di luar sana, kalau mengharapkan fans kita orang tak strong sangat. Jadi harapkan semua fans untuk support konten semua orang. Dan terima kasih banyak sudi terima partnership ni. Dan kita orang menjanjikan untuk buat yang terbaik. Untuk menjadi on top tu mungkin jauh lagi. Tapi ya, we do the best, insyaAllah. Okay, untuk Pika pula, untuk fans-fans kat luar sana, harap korang boleh support lah kita orang berdua. And hopefully korang boleh turn down sikit volume phone korang sebab mungkin akan bingit sikit phone korang lepas ni. Itu saja. Suara dia bukan bingit yang tajam tu, suara dia macam bass yang pecah, speaker pecah tu. Pecah kotak kan. Buat konten berteriak di mic. Kan? Dekat MRT tu. Boleh. Okay. Alright, jadi itulah dia daripada Daka. Kita akan pergi ke yang terakhir. Adalah Cupicha. Capicha. Okey. Jadi saya boleh mulakan ya? Cepat sikit Capi, aku nak dengar Aisyah je. Okey. Okey. So, Capi pilih Aisyah, okey, bukan Echa. Jadi Echa boleh mulakan. A. Aku tahu aku bukan yang pertama. I. Ingat lagi waktu kau menyebut aku punya nama. S. Sampai sekarang baru kita dapat bersama. Y. Yang sabar sama-sama menanti begitu lama. A. Aku cuma nak cakap satu perkara. H. Hari ini permulaan baru kisah kita berdua. Kau yang sempat selalu membangkitkan semangat hidup, sungguh kau kekasih yang hebat. Okay, tapi sebab aku suka ayat ni kan. Kenapa pakai merah aja semua gitu? Kenapa pakai merah? Kenapa, Beb?
Dia tak ada merah ni, tak ada melambang apa-apa pun. Dia just satu benda semangat baru membara. Betul lah. Merah membara semangat wajar. Okey. Okey, silakan. So Aisyah ambil. Aisyah pula Aisyah ambil capik. Capik. Okey, baik. Okay. Right. So, C. Cantiknya lah langit setiap kali kau berjalan di bawahnya. A. Akan ku memilih kau, tak kira siang, malam, sakit atau bahagia. B. Percayalah bahawa kau adalah penguatku. I. Ingat, bukan kita kawan je ke? Dan K. Kan ku bisikan. Mengapa ku sering diluka? Mengapa ku sering diarah? Siapakah aku pada dirimu? Sering Syamik, jangan gelak. Jangan gelak, sakit tu. Cuba untuk dia gelak hari. Beb, nak pergi tandas. Bukan jangan. Nak pergi tandas, Beb. Kau duduk. Tak, sebabnya Beb. Masa editor, sekali lagi kau masuk lagu, kau ni replay balik yang Syafiq. Tapi kau masuk lagu sedih. Cuba. 1, 2, 3. Selamat jalan cinta, semoga bahagia. Kaulah pemenangnya, kaulah yang juara. Oh, gila. Nampak? Sesuai kan? Tapi Habib, apa yang saya nak jelaskan adalah kawan ni ada dekat dalam semua hubungan. Maksudnya even korang suami isteri pun korang still adalah kawan each other. Betul. tak? Setiap hari korang memilih each other. Okey. Dan setiap hari saya akan memilih Capik sehingga dia jumpa diri dia yang sementara. Okey. Tapi dia nak sedapkan hati kau. Betul, sedap hati kau. Kita kan kawan je. Dia sedapkan hati kau. Apa? Sebab kau dah kena tadi kan sakit kan? Kau dah kena sakit apa semua, dah replay balik. Kita rewind balik Aisyah berpipi krayon. Selamat jalan cinta, semoga bahagia. Kaulah pemenangnya, Okey, itulah dia. It was so fair dah untuk korang. Okey. Itulah. Alright. Kata-kata untuk kau punya supporters. Oh iyalah. Kata-kata saya untuk partnership Capicha ni, saya harap korang enjoy tengok konten kita orang sebab I will try my best untuk buat vibe lain daripada partnership Aisyah yang sebelum ni, like Just Friend. Okay? Sakit. Bah, dah apa tu? Aisyah akan pastikan vibe tu like korang akan enjoy. Just friend lah, kawan kan? Just Friend. Just Tapi friend. dia ada intense kat situ, okay? Kau pula. Cakap. Gelak pula. Gelak sakit. Okey, untuk supporter di luar sana, saya akan pastikan konten saya dengan vibe musuh. Oh ya. Kita tak nak kawan dah terus. Memang sakit. Tak ni tak pandai kawan muka. Gelak sakit. Tak, okey. Tak gentle lah, tak gentle. Okey, saya tak menjanjikan apa-apa untuk luar sana. Cuma saya yakin, saya nak keyakinan saya tu kembali, insya-Allah. Jadi saya akan sama-sama cari, mungkin Aisyah boleh bantu untuk jumpa balik diri saya yang hilang. Tapi serius, aku pun rasa Aisyah boleh bantu untuk Capicha ni sebab dia just friend. So, boleh, ada masalah. Habis kan tak suka cringe kan? But this one is gonna be different. You believe? Do you believe? I believe in you. Thank you. Okay, so itu saja aku rasa konten untuk kali ni. So untuk next ni kita dah start untuk game yang lebih kena prepare lah, which mean nyanyian and everything. Dan korang jangan lupa untuk support diorang semua. Yang mana yang tak adalah, semua je lah. Okay, kita jumpa lagi pada next episode. Suruh papan, tarik papan, baca Ifan. Mantap.